Assalamualaikum, morning everyone. Hi. Ada dia kan. Tahu katanya diusulkan ke masjid lah, ke bapak. Satu kampung kata nak buat, dia tahu ambil pot dah. Projek dia. Oh, Dewan. Kira kalau buat kat mana? Belakang masjid. Dia tak tukar masjid buat. Dia dah rata je kan, belakang tu kan. Tengok dah buat jalan. Pokok dah ya? Akif, mana mama? Mana Anu? Halo. Uish. Kita bersama dengan Encik Saiful Zahdan, import khas daripada Tanjung Karang untuk memetik rambutan. Kita tak ada apa nama benda lah ni? Galah. So kita pakai kayu. Oh, redupnya sini. Oh, awak kepak macam tu je. Oh, letak kayu kat tengah bagi dia terkepak. Ada. Dia sebab di dalam ni ada sawit. Ush. Perform lah awak Bi. Wah, perform. Ingat pokok ni lah. Pokok ni cantik. Kat belakang rumah tu saya nampak pakcik tu. Rambutan je, kita kutip rambutan. Semalam kita cari apa serai tak jumpa. Tapi tak apa, kita jumpa rambutan. Rambutan. Banyak kan. Kutip. Macam ni lah senang nak angkat. Ini kalau suruh Sisi Deki yang ambil, dia petik sebiji-sebiji. Ni semua nak dikopik Nak dikopik ke? Lagi. Tadi saya nampak macam ada yang jatuh dalam ni. Oh tak, awak tarik. Rambutan. Okay, apa? So sekarang kita akan mengambil cabut dah bendera ibu ni.
Dari negeri Selangor. Selangor di hatiku. Born and raised in Selangor. Boleh ke? Ini merah. Merah guys. Merah buat abang marah. Tapi korang tak nampak je. Korang tak nampak kejap saya pusing. Di situ nampak tak merah. Dia just sebab banyak ramai orang dah datang dah. Kita macam datang dah kendian. Aduh. Boleh? Cik kita tengok position. Terkangkang dekat longkang. Biasalah kita princess. Princess kita kutip je. Kita makan dan kita kutip. Korang makan rambutan, korang gigit kopek ke? Korang pakai tangan? Kumpul satu tempat. Tajam lah. Rambutan yang sangat sedap. Nampak? Jangan. Yang tahu matua itu kan. Panas lah.